So guys, hari ini di depan saya ni adalah Honda BR-V tahun 2021 1.5 V full spec. So untuk bulanan dia hanya dalam RM730 sahaja, lebih kurang macam sebiji pada 2 Myvi lah. Tapi yang ini dia adalah SUV yang ada 7 seater. Okey, so kawan-kawan, korang boleh tengok untuk cat kereta semua masih cantik lagi, condition sangat-sangat elok lah. Okey, so depan dia pun nampak sporty juga. Walaupun dia kereta SUV tapi still nampak sporty. Semua dah complete lah. Okey, ada fog lamp, lampu GRL, projector headlamp pun ada. Okey, engine dengan condition pun sangat okey sahaja, tak ada bunyi pelik-pelik. Lepas tu interior dia macam biasalah guys, JB Auto Works punya kereta. Semua condition cantik punya. Cala semua tak ada lah. Dia condition seperti kereta baru. Lepas tu untuk kerusi dia ni full original leather seat lah. Okey. So, passenger seat dia tengah-tengah sini boleh muat 3 orang dewasa. Boleh muat 3 orang dewasa. Hujung sini boleh muat lagi 2 orang dewasa ataupun 2 orang kanak-kanak. Lagi ya, Honda BR-V ni dia ada aircon blower dekat belakang. So design belakang pun nampak sporty juga. Okey, jauh-jauh orang sudah tahu kereta ni Honda BR-V. Okey, nampak memang cantik, memang sporty. Sangat sesuai lah untuk family kecil lah. Okey, so last kali boleh tengok driver seat pula. So steering dia ni multi-function steering yang ada pedal shifter. Mileage dia dalam 93,000 lah. Okey, ada original touch screen display yang siap reverse camera juga. So kawan-kawan, kalau korang minat dengan mini SUV ni, okey, compact SUV ni, boleh komen dekat bawah ataupun PM saya terus. So itu sahaja kawan-kawan, kita jumpa next review.